Kalau ramai yang iri pada awak, biasanya itu menandakan awak mempunyai pancaran aura yang luar biasa. Memang itulah salah satu ciri orang yang memiliki aura istimewa. Selalu sahaja ada yang berasa iri walaupun awak tidak melakukan apa-apa. Ciri lain, ramai orang mudah percaya pada kata-kata awak. Mereka yang pada awalnya memandang rendah, akhirnya menjadi kagum terhadap awak. Tanpa perlu banyak bercakap, kehadiran awak sahaja sudah mampu membuat orang lain berasa tenang. Ramai juga yang secara tiba-tiba suka meluahkan perasaan atau berkongsi masalah dengan awak. Seolah-olah awak mempunyai magnet yang membuatkan orang berasa yakin dan percaya. Gaya hidup awak sederhana tetapi sukar untuk ditiru oleh orang lain. Semua ini merupakan tanda bahawa awak mempunyai pancaran aura yang luar biasa. Daripada semua ciri yang disebutkan tadi, yang mana satu awak rasa paling tepat dengan diri awak? Boleh jawab di ruangan komen atau hubungi nombor di bio jika ingin dibantu untuk membuka aura awak.